Kini owner orang Singapura ah. Owner orang Singapura tumpang jual. Okay, saya kasih sama follower. Kalau belum follow, follow ah ini kita orang Singapura punya. Kasih orang harga cepot 79 sahaja. 2007 lah sure 1.6 ah. Ini kita tengok condition yang cantik punya. Dia jangan ambil tak cantik punya compare dengan saya lah. Ini banyak jarang ada kita macam ni cantik deh. 4 tayar 95% lagi deh. Dia taruh sini masuk Malaysia mungkin 1 bulan sekali, 2 bulan sekali atau 3 minggu masuk sekali pakai saja deh. So sekarang ni tu sudah susah nak pakai kereta. Dia pun sudah umur 60 lebih 70. So tinggal nak jual aja lah. Anak dia pakai sekarang kalau masuk sekarang anak dia tolong dia bawa dia sekarang dia tak mau bawa kita lagi. Bahaya anak dia takut dia bawa kereta dia sebab suatu mata tak bagus. Nanti saya akan test ride kasih orang tahu ini kereta Ini kotor semua boleh kemas ni You sendiri tengok 7,000 lebih boleh dapat ini kereta you dapat Saga aja deh. Wajah aja deh. Betul tak sendiri fikir? Wajah, Saga. Gen tu ini kereta tak bagus ke? Tengok body dia. Tengok body dia. Tapi fikir lagi ini kereta Belum follow nanti saya test ride kasih orang. Satu round kasih orang tahu tengok dia punya condition macam mana. Okay, follow. Reverse gear okay lagi Ada reverse camera lagi deh. Tengok. Lagi bagus je pakai itu Wila wajah. Betul tak? Lagi Gen tu 7,000 lebih apa kita boleh dapat? Sendiri fikir. Betul tak? Gear okay, D. Okay. Power smooth lagi. Mileage 200 lebih lah, 224,000. Ini logik lah kalau nak pakai adjust tak guna dia. Kereta gear smooth lagi tak ada delay. Boleh tahan. Ini orang Singapura ada jaga. Suspension pun okey ini tak rata punya tempat. Kira okey, suspension okey. Tekan minyak. Tengok macam mana. Pick up tengok. Pick up pun ada ni. 1.6 pun kuat boleh tahan. So siapa berminat PM Untuk bagi okey. Tak ada delay. So nak beli Proton ni kita boleh fikir ini. Last year 79 saja. 2007 07 1.6. Dalam kemas ni jarang tengok macam ni kereta 2007. Okay, follow saya punya page. Kalau belum follow nanti saya kasih kereta yang berbaloi ni. Cerita ini auto